Assalamualaikum, hari ini saya akan bercakap tentang cukai tarif. Cukai tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barang import yang masuk ke dalam sesebuah negara. Ia berfungsi sebagai alat dasar perdagangan bagi mengawal kemasukan barang dari luar negara serta melindungi kepentingan ekonomi dalam negara. Hari ini saya ingin berkongsi tentang isu cukai tarif yang semakin mendapat perhatian masyarakat. Ia bukan lagi satu isu teknikal, ekonomi semata-mata, tetapi isu yang dekat dengan kehidupan kita semua. Tarif sering dianggap sebagai cukai atas barang import, tetapi hakikatnya ia adalah alat dasar perdagangan yang membentuk hala tuju ekonomi negara. Dalam era globalisasi hari ini, hubungan antara negara menjadi semakin rapat. Oleh itu, sedikit sahaja perubahan pada kadar tarif sudah mampu memberi kesan yang besar. Tarif boleh mempengaruhi harga barang di pasaran, kos pengeluaran, peluang pekerjaan, tahap daya saing syarikat tempatan serta keputusan pelaburan syarikat asing di Malaysia. Jika tarif terlalu tinggi, harga barang akan meningkat dan rakyat yang akhirnya menanggung beban. Sebaliknya, jika tarif terlalu rendah, industri tempatan mungkin tidak mampu berdaya saing dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, tarif perlu dinilai melalui prinsip keadilan dari kepentingan umum. Islam menegaskan bahawa cukai tidak seharusnya membebankan atau menindas rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Pada masa yang sama, tarif sepatutnya berperan melindungi sektor penting negara, membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta memastikan hasil kerjaan digunakan untuk manfaat masyarakat, seperti pembangunan, pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. Mari, apa punca cukai tarif dilaksanakan? Punca utama pelaksanaan cukai tarif di Malaysia adalah untuk melindungi industri tempatan daripada persaingan barang import yang tidak terkawal. Tanpa tarif, banyak perusahaan dalam negara, terutama perusahaan kecil dan sederhana, akan sukar bersaing dengan produk luar yang lebih murah dan berskala besar. Melalui pelindungan tarif, industri domestik berpeluang mengukuhkan teknologi, meningkatkan kapasiti pengeluaran dan membina daya saing yang lebih kukuh. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah yang menekankan kepentingan kesejahteraan umum. Selain melindungi industri, tarif turut dilaksanakan untuk mengawal kualiti dan keselamatan barang import. Ada produk dari luar negara yang mungkin murah tetapi tidak mematuhi piawaian, keselamatan dan kesihatan pengguna. Dengan adanya tarif yang sesuai, kerajaan dapat menghadkan kemasukan barang yang rendah kualiti sekaligus melindungi pengguna tempatan daripada risiko kepada kesihatan dan keselamatan. Tarif juga diwujudkan bagi menggalakkan penggunaan barang buatan Malaysia. Apabila barang import dikenakan tarif, harga barang tempatan menjadi lebih berdaya saing. Keadaan ini meningkatkan minat rakyat terhadap produk dalam negara. Seterusnya, membantu perkembangan industri nasional dan memperkukuhkan ekonomi domestik. Dari sudut makroekonomi, pelaksanaan tarif membantu mengurangkan kebergantungan kepada pasaran luar dan menstabilkan imbangan perdagangan negara. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, tarif dapat mengurangkan risiko defisit perdagangan serta membantu mengekalkan kestabilan ekonomi Malaysia. Assalamualaikum. Pada hari ini, saya akan menyampaikan dua perkara, iaitu langkah pelaksanaan cukai tarif dan kesan pelaksanaan cukai tarif. Pertama, pelaksanaan cukai tarif perlu dilakukan secara adil dan seimbang. Kadar tarif mesti sederhana dan bersasar dengan membezakan antara barang keperluan asas dan barang mewah. Hasil cukai pula perlu disalurkan untuk maslahat umum seperti pendidikan dan kesihatan, serta dilaksanakan secara telus bagi menjaga amanah selari dengan prinsip ekonomi Islam. Manakala dari sudut kesan, cukai tarif memberi manfaat dengan melindungi industri domestik dan menambah hasil kerajaan. Namun, kesan negatif seperti kenaikan harga barang dan gangguan pasaran boleh berlaku jika tarif tidak dikawal, sekaligus bercanggah dengan prinsip la darah wa la dirah dalam ekonomi Islam. Bagi menutup akhir perbicaraan, kesimpulannya, cukai tarif perlu dilaksanakan secara adil dan berhemah agar manfaat ekonomi dapat dicapai tanpa menjejaskan kesejahteraan rakyat. Okey, Assalamualaikum dan hai semua. Untuk bahagian saya akan terangkan tentang kajian literatur. Dalam kajian literatur ini, kita rujuk beberapa kajian yang tengok tarif dari pelbagai sudut. Ada yang tengok aplikasi sebenar dalam dasar kerajaan, ada yang kritik hujah anti tarif, ada yang lihat kesan tarif kepada pelaburan langsung asing dan ada juga yang fokus pada model ekonomi yang lebih dinamik.
Sebagai contoh, salah satu kajian yang kita bincangkan melihat dasar perdagangan Malaysia untuk produk berasaskan kayu. Malaysia guna gabungan tarif dan juga halangan bukan tarif seperti permit import dan ekspor. Tujuannya bukan hanya untuk kutip cukai, tetapi juga untuk menjaga kelestarian hutan, kawal pembalakan haram dan pada masa yang sama lindungi industri perabot dan kayu tempatan. Untuk import, ada kadar tarif seperti 0%, 20% dan 35% bergantung kepada jenis produk. Tapi untuk ekspor produk kayu, kebanyakannya kadar tarif dikekalkan 0%. Ini dilakukan supaya pengeluar tempatan digalakkan lebih fokus kepada pasaran antarabangsa dan meningkatkan daya saing global. Secara keseluruhannya, apa yang kita boleh nampak ialah tarif bukan hanya isu siapa bayar cukai, tapi ia melibatkan kesejahteraan ekonomi, persaingan industri, polisi kerajaan dan hubungan perdagangan antarabangsa. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya akan menerangkan tentang hasil kajian. Kajian ini melibatkan 51 responden daripada pelbagai latar belakang. Dapatan menunjukkan kesedaran terhadap cukai tarif adalah baik dengan lebih 78% responden memahami konsep asas walaupun masih terdapat sedikit kekeliruan. Majoriti responden bersetuju bahawa tujuan cukai tarif adalah untuk melindungi industri tempatan. Namun, kenaikan tarif dipercayai meningkatkan harga barangan import sekaligus menyumbang kepada inflasi dan peningkatan kos sara hidup, terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah. Responden juga percaya hasil cukai tarif digunakan bagi pembangunan negara dan juga infrastruktur. Dari perspektif ekonomi Islam, tarif dibenarkan jika adil, tidak menindas dan berasaskan maslahah. Walaupun 76.5% menilai pelaksanaannya di Malaysia adalah baik, aspek keadilan dan ketelusan masih perlu dipertingkatkan. Kesimpulannya, cukai tarif memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, namun pelaksanaannya perlu seimbang, adil dan beretika agar manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih daripada grup kami. Assalamualaikum.